nama, Comel. nombor IC. Anak kecil. Lepas tu sini sign. Okey, siap. So Miss jumpa dekat mana? Dekat TikTok you. Dekat TikTok. Yang tu tengok video TikTok you. Okey. So, I rasa macam bukan scammer. So, I nak try lah. Sebab ada satu hari tu, I ada cuba nak buat loan. Okey. Tapi I kena scam. Oh, kena scam. So, I ada bagi dia 500. oh, you bagi dia 500. Tapi tak dapat. Tak dapat, apa pun tak dapat. Tak dapat. So lepas tu tengok ambil video. Mana tu yang video? Video yang ini. Jumpa dekat mana? Dekat TikTok. Dekat TikTok. Kenapa pilih dia? Sebab bayaran you fleksibel untuk bunga pun rendah. Interest pun tak tinggi sangat. Lain syarikat, kenapa tak jadi? Sebab buat syarikat lain ada kena bayar deposit. Oh, kena bayar deposit. Kalau macam tempat you kan tak ada deposit kan. So saya ambil okey kan? Okey. Selamat kan? Selamat. Okey. Thank you. Oh, you dah tengok video you baru PMI ya? Ya, betul. So, rasa macam mana ambil cara bayar? Semua macam selamat. Okey. Bayar fleksibel. Semua okey kan? Semuanya okey. Selamat ya. Okay, so ni aja